Di antara godaan syaitan kepada anak cucu Adam, hilangnya rasa syukur daripada hati-hati mereka, kerana selalu melihat nikmat yang ada pada diri orang dan lupa dengan nikmat yang ada pada dirinya. Hadirilah Safari Dakwah Perkampungan Sunnah Perlis, Malaysia bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ketika ia ditimpa dengan sesuatu yang ia tak sukai, lalu dia katakan Tuhan tak sayang kepadanya. Atau sebaliknya, kalau seandainya dia ditimpa dengan sesuatu yang dia sukai, maka dia katakan Tuhan sangat sayang kepadanya. Dan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang yang ketika diuji dengan kenikmatan yang banyak, harta yang melimpah ruah, pangkat yang tinggi, kemuliaan yang dia dapat di dunia, lalu dia katakan fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku dah memuliakan aku. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang dia tak suka, kesempitan wang, kehilangan orang-orang dia cintai, maka dia katakan Tuhanku dah menghinakan aku. Berikut rangkaian jadualnya. Acara ini diselenggarakan oleh